Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar hari ini? Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 18 September tahun 2020, 30 Muharram 1442 Hijrah. Seperti biasa adik-adik, hari Jumaat kita nak belajar pelajaran kreatif bertema 4 tahun. Okey, macam biasa adik-adik ambil buku kreatif bertema 4 tahun dan adik-adik buka muka surat 19. Okey, hari ini aktiviti kita, teacher nak ajar macam mana cara-cara nak membuat ikan daripada kertas. Hari ini kita nak belajar buat origami ikan. Ikan ni tinggal di mana? Tinggal di air. Okey. Teacher memilih warna merah. Okey, teacher nak buat ikan merah lah hari ni. Okey, macam mana cara-caranya? Adik-adik lihat ya. Okey, mula-mula kertas segi empat tepat ni adik-adik kena lipat supaya dia menjadi segi empat sama. Okey. Okey, buat macam ni. Sebab yang dekat sini kita nak potong dia. Okey. Bila adik-adik dah potong, yang ni adik-adik jangan buang dulu. Yang ni kita letak tepi dulu. Nanti kertas adik akan jadi macam ni. Segi empat sama. Semua sama. Sisi dia semua jadi sama. Kemudian tengok, dah ada garisan yang mula-mula tadi kan? Okey, kemudian kita buat satu lagi garisan menjadi 3 segi. Okey, dah jadi macam ni. Kemudian adik-adik buka semula. Okey, sebenarnya kita nakkan dia punya garisan ni. Okey, adik-adik lipat pula begini. Bila dah jadi begini, segi empat tepat, buka, buat pula di sisi yang satu lagi. Okey, buka semua. Okey, adik-adik nampak tak? Semua dah ada garisan. Okey, kemudian yang adik-adik nak buat. Okey, kemudian adik-adik buat lipatan begini. Dan adik-adik tengok. Okey, teacher nak buat jadikan dia 3 segi. Okay. Adik-adik lipat mesti serasi dengan garisan-garisan yang telah kita buat tadi. Okey, akan jadi begini. Dan sudut yang satu lagi pun adik-adik buat benda yang sama juga, lipatan yang sama juga. Okay. Berdirikan. Kemudian adik-adik tekan saja. Okey, akan jadi macam ni, segitiga. Okey, tengok. Okey, kemudian adik-adik ambil ni. Tak kisahlah sudut sini ke, sudut sini ke pun boleh. Sisi yang mana-mana adik suka. Okey, kemudian adik-adik kena lipat yang ini sampai garisan sama yang tengah ni. Ini dekat garisan yang tengah ni jadi macam ni. Kemudian lipat satu lagi. Lipat satu lagi. Mula-mula lipat macam ni besar. Kemudian lipat satu lagi kecil. Ni kita nak buat dia punya ekor ikan. Adik-adik kena buat kemas-kemas ya. Okey. Kemudian buka semula lipatan. Ambil yang sisi sebelah sini pun. Buat benda yang sama. Tapi adik tak boleh lipat betul-betul macam ni.
kena lebihkan sikit dekat garisan yang tengah tadi tu. Okey. Tekan. Kemudian buka, masukkan. Tada! Dah jadi ikan. Okey. Macam mana kita nak hias dia? Okey, macam teacher cakap tadi, kita menggunakan pensil warna untuk buat dia punya mata, mulut dan sisik. Okey. Tada! Tengok, teacher punya ikan merah dah siap. Okey. Kemudian, adik-adik masih ingat lagi tak kertas yang lebihan kita potong tadi? Okey, kertas ni kita boleh buat ikan kecil. Jadi langkah dia pun sama juga macam tadi. Okay, adik-adik lipat supaya dia menjadi kecil. Sebab kita tak nak membazir. Selagi kita boleh guna, kita guna kertas tu. Okey. Macam biasalah, adik-adik kena buang yang bahagian belakang ni. Sebab kita nak pakai yang sini sahaja. Okey, teacher dah potong. Okey, yang ni kita letak tepi. Okey. Macam biasa, macam tadi juga. Ini kita dah buat lipatan 1. Lipatan 2. Lipatan 3. Lipatan 4. Okey, kemudian macam biasa, sebab lipatan-lipatan ni, garisan ni dah memudahkan proses langkah adik seterusnya. Bila adik nak buat macam ni dah senang je. Kemudian yang ini buat perkara yang sama juga. Okey, bila dah jadi macam ni, adik-adik lipat, nak buatkan dia punya ekor. Kemudian buka. Semula. Kemudian keluarkan ini, masukkan ke belakang dia. Tada, dah siap. Macam biasalah, adik-adik buat dia punya mata dan sisik dia. Dah siap. Okey. Ini mak dia. Ni anak dia. Dah siap. Tada, ikan-ikan teacher dah siap. Teacher ada ikan merah, ada ikan emas. Alamak, ikan jerung datang menyerang. Okey adik-adik, teacher nak adik-adik buat dengan cantik dan kemas. Kalau boleh lagi cantik daripada teacher.